Baru-baru ni saya ada tengok sebuah channel YouTube. Nama channel ni adalah Matt Armstrong. Dia ni memang kerja dia beli kereta supercar yang dah rosak. Ada yang dah masuk sungai pun dia beli juga. Dan dia cuba baiki sampai siap. Dan disebabkan dia dah baiki banyak sangat supercar, untuk supercar yang terakhir dia baiki baru ni, iaitu sebuah Porsche GT3 RS, ada masalah sikit dekat enjin tau. Dia punya camshaft dia dah rosak, kena tukar yang baru. Untuk betulkan kereta ni, dia kena turunkan enjin tu sebanyak 3 kali. Dan setiap kali dia turunkan enjin tu, bila dia masukkan balik, first try sahaja dia dapat start. Jadi 3 kali turun, 3 kali dia boleh start dengan senang. Jadi skill seorang mekanik ni memang apabila kita belajar dan kita buat banyak kali dan berulang-ulang, maka kita akan jadi sangat bagus untuk buat benda tu. Dan at one point, tak ada orang boleh challenge kita dah. Jadi kalau anda ni seorang yang sedang belajar dalam bidang teknikal, tengah belajar skill, tak kira lah digital skill dan sebagainya, maka saya doakan yang terbaik untuk anda. Dan jangan putus asa selagi belum tamat belajar.